Contoh soalan temuduga kerajaan. Dalam menjawab soalan ini, pastikan anda mulakan dengan nyatakan subjek secara ringkas dan jelas. Kemudian, sebut kenapa anda minat subjek tersebut. Akhir sekali, kaitkan dengan jawatan yang dimohon. Mari kita lihat contoh jawapan yang terbaik bagi soalan ini. Subjek yang paling saya minati semasa di universiti ialah nama subjek. Saya meminati subjek ini kerana ia melatih saya berfikir secara tersusun, teliti dan berdisiplin dalam melaksanakan tugas. Selain itu, subjek ini juga menekankan kepatuhan kepada prosedur serta tanggungjawab terhadap hasil kerja. Kemahiran dan nilai yang dipelajari melalui subjek ini sangat relevan dengan jawatan yang dimohon kerana ia membantu saya melaksanakan tugas dengan lebih sistematik, berintegriti dan menepati kehendak perkhidmatan awam. Bagi calon yang berminat untuk dapatkan template fail temuduga, anda boleh klik beg kuning dekat bawah ni. Manakala bagi calon yang nak dapatkan rujukan temuduga kerajaan, anda boleh klik link dekat profil.